Bila seseorang meninggal, benda pertama yang hilang bukan waris, tapi chill. Fun fact, bila seseorang meninggal di Malaysia, aset dia semua dibekukan dalam masa 2 minggu. Masa ni lah keluarga perlukan duit untuk belanja harian, untuk urus pengebumian, untuk mula proses tuntutan harta pusaka yang boleh makan 6 bulan ke 1 tahun. Sebab tu ada Khairat Plus. Kalau berlaku kematian, waris terus dapat dana Khairat Plus. Tak perlu tunggu aset cair, tak perlu stres. Dan yang best, Khairat Plus datang sekali dengan wasiat. Segala maklumat dah lengkap, siap sedia. Senang untuk waris urus harta. Khairat Plus, plan elok-elok sekarang supaya nanti keluarga tak jadi macam ni. Klik link dekat bio. Sebelum benda penting ni, awak lupa lagi.